Ini kita jumpa kita zoom dia. Kalau kita tak zoom, memang kita takkan nampak dia. Okay. Tu dia sahabat. Alright. Tadi kita nampak dia tu memang familiar dekat situ. Tapi tujuan utama kita hari ni video, kita nak pergi masuk ke dalam hutan sawit tu lah. Dan kita nak tengok macam mana. Dan fokus utama saya adalah pada ular lah. Kalau tak jumpa pun tak apa, kita review hutan sawit macam mana dan kita tengok-tengok. Sedikit perkongsian lah buat sahabat-sahabat semua yang sedang menonton kan. So kita boleh nampak lah alur sungai. Ni asalnya sungai suatu ketika dahulu dan telah dibina laluan ke Kuching lah. So sana Kuching. So dekat sini kita boleh nampak signboard buaya. Nampak signboard buaya. Dan ni rumah warga di Fekra ni lah. So kadang-kadang buaya ni sesat juga masuk ke kawasan ni. Banyak lagi tempat yang belum di list ataupun disenaraikan sebagai tempat laluan buaya ataupun habitat buaya. Okay, kita boleh nampak dia punya signboard dia. Okay. Sini rumah warga lah, warga Fekra yang bekerja di sawit sini. Alright. Video kita yang first kali kita nampak buaya kan, itu adalah sungai utama dia. Dan itu yang menyebabkan buaya ni boleh masuk ke dalam kawasan sawit. Cuba kita baling dulu. Kita datang lagi ke sawit ni sebab sini yang paling senang nak parking kereta lah. Dan bila saya parking kereta, saya keluar-keluar tengok, saya tak pasti, oh ada 2 ekor kena langgar. Saya tak tahu dia king cobra ataupun spitting cobra lah. Ni cobra ni sahabat. Aduh. Oh, spitting cobra. Ni kepala dia. Ini bukan king cobra, ini spitting cobra ataupun naja sumatrana lah. Ada 2 ekor kena langgar. Okay, kita cuba masuk ke dalam, kita tengok dulu. Saya bukan apa datang ke tempat yang sama ni sebab sini senang nak parking kereta. Pakai selipar. Saya tak terfikir nak pakai kasut hari ni. Okay, kadang-kadang ular suka tinggal dekat sini ya. Pokok tumbang. Kadang-kadang ular retik, ular sawa batik, ular kobra. Kalau macam Sarawak ni dia familiar dengan spitting cobra lah. Okay. Kadang-kadang king cobra juga. So kita boleh nampak tu. Jadi kadang-kadang kobra ni dia tinggal dekat sarang yang dibuat oleh tikus lah. Bila dia memburu tikus, dia masuk ke dalam. Lepas dia makan tikus tu, dia akan tinggal dekat situ untuk sementara waktu. Dan sehinggalah tiba waktu untuk dia memburu, dia akan tinggalkan sarang tersebut lah. Kobra suka tinggal dekat tempat-tempat macam ni. So dekat sini kita boleh nampak lepas sawit. Ni pot paling ular suka lah, pelepah-pelepah. Yang saya tengok king cobra tu dekat sebelah sini. Dekat depan kita ada pasangan tupai sahabat. Ada 3 ekor dekat situ. Saya tunjuk pada sahabat
Ada sedikit perkongsian yang saya nak kongsikan kepada sahabat. Kita dekat Malaysia ni terdapat lebih kurang ada 141 jenis ular lah. Jadi 105 daripada jumlah ni adalah terdiri daripada ular darat. Dan untuk 22 lagi adalah ular laut. Dan juga 14 lagi adalah ular air tawar. Untuk kita mengidentify melalui fizik, atau kita nak tahu ular tu berbisa ataupun tidak, sebenarnya metod tersebut tidak boleh diguna pakailah. Ada yang kata segitiga ular tu berbisa, ada yang kata bukan kepala segitiga ular tu tak berbisa. Dia tak boleh di-identify dengan cara itu. Kena hafal lah kalau boleh. Kalau kita tak hafal, kita tak tahu mana yang berbisa, mana yang tidak. Tapi untuk kita nak bunuh ular tu sesuka hati, saya tak menyarankanlah sahabat bunuh ular tu. Sebab kadang-kadang ianya melibatkan benda-benda yang tak masuk di akal lah. Jadi untuk kita mengidentify ular ni, saya kongsikan sedikit asas ataupun basic lah. Mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham lah. Jadi kalau kita berminat dengan haiwan reptilia yang berbisa ni, kita akan hafal lah benda tu kan. Tapi untuk pecahan keluarga ular ni terbagi kepada, contohnya yang pertama adalah Elapidae lah, ataupun elapid. Kemudian yang kedua adalah Viperidae, kemudian Hydropidae, kemudian Colubrid dan juga Pythonidae lah. Jenis bisa yang terdapat pada ular ni contohnya myotoksin lah. Jadi myotoksin ni dia menyerang otot. Dan untuk bisa yang menyerang saraf, kita panggil sebagai bisa neurotoksin. Untuk racun yang menyerang darah pula ataupun sel tubuh adalah hemotoksin. Dan kebiasaannya hemotoksin ini dimiliki oleh ular viper. Kemudian neurotoksin ataupun myotoksin ini kebiasaannya dimiliki oleh ular elapid. Contohnya macam ular laut tadi, kemudian ular katam tebu, ular katam belang, kemudian kobra. Dia tak kisah kobra ke king kobra, sama je. So diorang ni memiliki bisa neurotoksin dan myotoksin. Untuk hemotoksin dimiliki oleh ular viper. Dia sebenarnya bukan tak ada ular. Kalau saya ada tim ataupun berteman, mungkin saya boleh longkar lah pelepah-pelepah sawit ni. Kemudian kita jumpa juga lubang. Lubang ni asalnya dibuat oleh tikus sebenarnya. Bila tikus dah buat sarang di tanah tersebut, maka ular itu akan masuk dekat situ untuk memburu tikus ataupun cuba untuk mendapatkan makanan dia. Selepas dia makan tikus tu seperti biasa, dia akan duduk dekat situ. Salah satu contoh lubang yang dibuat oleh tikus. Kalau saya ada teman, mungkin saya selongkar ni. Biasanya lubang ni kadang-kadang didiami oleh ular blue pattern ataupun ular ripong lah kalau Iban panggil tu. Sama juga lubang ni, nampak dalam lubang ni. Tak tahu sama ada mereka berada di dalam lubang ni ataupun tidak. Dan kebetulan pula hari ni saya tak bawa hook. Saya ada hook tu untuk saya kait ular. Tak ada apa sahabat, sarang ni dah kosong dah. Sama juga kosong dah. Jadi kalau ada penghuni, dia akan bunyi mendesis. Okay sahabat, saya rasa setakat ni saja video kita. Saja je jalan-jalan dekat kawasan sawit. Pasal saya dah jumpa king cobra ni dekat sini, area sini. Lepas tu dekat jalan besar tu kita jumpa bangkai ular. Itu bukan king cobra, itu spitting cobra ataupun naja sumatrana lah. Kalau spitting cobra dekat Jawa ni dia dipanggil sebagai najas putatrik, spesies kobra yang menyembur. Dan untuk kita identify ular tedung ni yang ada corak dekat belakang itu adalah naja monocle cobra ataupun naja kotia lah. Dia ada corak dekat belakang dia. Yang tu dia tak menyembur. Tapi untuk tedung spitting cobra, dia menyembur. Dia kosong dia belakang dia. Dia tak ada corak apa. Dekat situ untuk kita mengidentify dia sebenarnya. Jangan kita anggap mereka adalah sama. Dia berbeza. Okay sahabat, sekian saja untuk video kita hari ni. Semoga ianya memberi sedikit manfaat kepada sahabat-sahabat semua. Dan untuk saya mencari ataupun menemui yang live punya, yang hidup punya, memang agak sedikit susah. Sekian saja video kita untuk kali ni. Semoga ianya memberi manfaat kepada sahabat. Tak banyak, sedikit pun tak apa sahabat. Okay, sekian, terima kasih.